وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum geng, selamat kembali ke Andy Izaki Channel. Kodia dalam segmen cerita seram seria. Dalam gelap suara berbisik, langkah perlahan, bayang pun menjerit. Cerita lama kini dibuka, Andy Izaki bawakan kisah tak terduga. Eyes closed tight, yet I see the gleam. Haunted by faces that invade my dream. Cerita seram seriau, Code dia. Bila malam mula bicara, berani dengar jangan tegur dia di belakang. Cerita seram seriau, yeah. Okey guys, selamat kembali ke cerita seram seriau. Apa khabar kepada anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera di samping keluarga tersayang. Bila dah sampai kat sini, jangan lupa geng, tekanlah butang subscribe, like, comment and share, dan hit bell notification untuk sebuah maklumat daripada Andy Izaki Channel. Okey geng, untuk video kali ini aku akan berkongsi dengan hampa sebuah cerita untuk kaki-kaki rider. Inilah cerita untuk hampa. Jadi nak tahu cerita seterusnya? Okey, macam ni. Cerita dia bermula macam ni. Nama aku Asri. Aku berumur lewat 30-an. Aku mempunyai satu hobi. Hobi aku adalah ride. Aku lebih suka ride secara solo. Sebab hang boleh masuk ke kawasan-kawasan kampung, lalu jalan-jalan yang tak pernah hang lalu. Dan aku boleh berhenti kat mana-mana pun yang aku suka. Tak payah aku nak tunggu kawan-kawan. Dari segi kerja pula, aku kerja fleksibel. Bila aku dah ada masa lapang tu, aku capai helmet, aku start motor, luncung tunggu pagi kan. Cerita yang akan aku kongsikan dengan hampa ni telah berlaku lebih kurang 2 tahun lepas. Nak dijadikan cerita, aku ada plan lah untuk bergerak secara solo daripada Penang ke Melaka. Jadi aku dah book homestay dekat Melaka. Dan tiba pada hari yang dinanti-nantikan, aku dah standby semua beg-beg aku apa semua. Aku dah letak kat motor aku. Jadi aku pun bergerak lah dalam keadaan cuaca yang masa tu okey, clear, dan jalan pun tenang, tak banyak kereta sangat. Okey, aku pun bergerak daripada Penang. Aku keluar ikut jalan Tojuru dan aku cacak naik terus sampai ke Sungai Perak. Aku berhenti buah minyak sekali, isi minyak full tank balik, dan aku bergerak lah sampai ke RNR Tapah. Aku boleh berhenti di situ sebab aku terperasan setelah aku melalui terowong, melepasi terowong Menora, time aku turun daripada bukit tu, aku tengok dekat side mirror motor aku ni. Aku perasan ada dekat belakang tu ada sebiji motor EF5. Mandu dia berpakaian serba hitam dan bertopi, berhelmet warna merah. Yang peliknya, motor EX5 geng, motor aku ni superbike. Jadi dalam kelajuan aku turun pada bukit tu, agak mengejutkan, dia boleh follow aku. Memang bukan kaling-kaling lah rider EX5 tu. Aku potong, aku nampak dia potong. Walaupun jarak lebih kurang 50 meter macam tu di belakang, tapi aku still perasan dia dekat side mirror aku still nampak dia. Sebab yang jelas nampak tu helmet dia colour merah. Okey, aku potong, aku nampak dia potong. Dia duk follow ni. Tak apalah, aku pun sampai straight sikit, aku koyok punya. Aku nampak hilang. Lepas tu aku pun relax balik. Aku pandang pula, mamat ni ada lagi. Woi, sakan ni F5 dia ni. Sampailah ke susur keluar RNR Tapah. Aku pun masuk. Bila aku masuk tu, aku tak perasan lagi dia ada belakang dak. Aku dah parking motor dekat dengan toilet tu. Bila aku turun pada motor, aku buka helmet, aku nampak dia lalu. Sekali pandang je geng, dia lalu tu macam dia nak suruh aku macam tertarik nak tengok dia tau. Aku tengok dia lalu, tapi dia tak tengok aku.
Aku nampak sisi dia je. Dia lalu, dia terus. Tak ada apa-apa yang pelik. Cuma aku je lah tertarik nak tengok dia. Mungkin sebab motor dia kuat kot kan, boleh ikut motor aku kan. Walaupun yang jarak jangan jauh, tapi motor dia memang kuat lah. Tak ada apa. Okey, aku abaikan dan aku anggap macam tu kebetulan je lah. Biar je lah kan. Jadi aku pun turun pergi toilet dan aku keluar balik. Aku berhenti saat aku betul kan. Aku buat urat-urat aku yang lenguh-lenguh apa semua kan. Jadi aku pakai helmet apa semua, pakai baju, jaket apa semua, naik motor balik, bergerak seperti biasa. Daripada RNR Tapah, aku ambil keputusan untuk keluar dekat susul keluar tu Sungkai untuk ikut jalan lama, jalan dalam. Sambil-sambil tu aku bolehlah cari kedai-kedai makan apa dekat situ kan. Masa tu lebih kurang dekat petang dah lah. Jadi bila sampai dekat situ, aku jumpa sebuah kedai makan, restoran lah, tepi jalan. Dekat-dekat lebih kurang pukul 7 aku bergerak. Jadi aku pun bergerak dan aku jumpa satu masjid tepi jalan. Dan aku pergi menunaikan solat maghrib terlebih dahulu. Selepas pada tu aku sambung balik ride. Dalam ride, hantarlah jalan dalam ni, dia gelap sikit lah. Ada yang tempat yang ada lampu, ada tempat yang betul-betul gelap. Jadi aku tak boleh laju lah. Aku slow relax je lah. Masa dekat kedai restoran tadi pun aku dah masa aku lewat ni, masa nak lewat sampai kan. Masa awal tu aku tak rushing sangat. Jadi macam terlewat lah sikit. Dan aku ambil keputusan untuk cari sebuah homestay di dekat Sungai Besar. Aku dapat sebuah homestay di Sungai Besar, Selangor. Okey, masa aku lalu jalan Tanjung Malim tu, jam dah dekat 8 malam lebih lah. Hantarlah lalu jalan gelap ni, tak ada lah rasa seram sangat. Sebab aku pun dah biasa lalu jalan-jalan yang gelap ni. Ada yang lebih ekstrim lagi pun aku pernah lalu. Jadi aku pun ride macam biasa kan. Sekali-sekala aku terberhenti lah untuk betulkan beg yang kat belakang aku ni. Bila aku berhenti tu, aku macam rasa lah, hantarlah kiri kanan hutan. Aku rasa macam diperhatikan. Tak tahulah, hati aku rasa macam macam tu. Macam ada orang tengok hang. Aku tak tunggu lama lah. Betul-betul cepat-cepat apa semua kan. Aku gerak balik. Lepas tu dah jalan-jalan apa semua tu. Lepas tu aku rasa aku lenguh ni, sakit belakang. Lepas tu aku pun slow motor. Aku dengar bunyi motor. Oi. Hampa tahu apa yang aku nampak? Sebiji motor EFI dengan penunggang dia yang pakai helmet warna merah. Dan kalau tak salah aku pernah lihat, aku pernah nampak motor yang sama dengan helmet yang sama dekat highway masa siang tadi ni. Dia nak pergi mana? Dan menjadi pertanyaan dan persoalan jugalah kat aku kan. Tapi mungkin secara kebetulan dia duduk kawasan tu ke, ataupun dia nak pergi ke tempat yang macam aku. Dia pun macam aku juga, suka ambil jalan lama apa semua kan. Jadi aku pun okey lah kot. Tak ada apa lah. Jadi aku berhenti kat tepi sebuah macam ada pondok. Bukan pondok pengawal apa semua tak. Pondok lah, pondok tepi jalan tu. Dia pondok macam ditinggalkan lah. Aku pun turun motor. Masa aku duduk betul-betul urat tu, dan kebetulan juga time tu tak ada kereta langsung lalu. Jadi suasana tu sunyi. Dan bila terlampau sunyi, hang boleh dengar bunyi malam kan. Hang boleh bunyi macam cengkerik apa semua tu. Bunyi lah, dengar. Dan bunyi ketak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Tu bunyi signal motor aku. Yang paling buat aku terkejut, aku dengar bunyi orang berjalan berjalan sambil pijak anting dan daun-daun kering. Hampir kan dia bunyi macam kan. Mula dengar jauh-jauh lah, sayup-sayup lah. Lepas tu kau lama
Lagi lama nampak dengar lagi kuat. Pasal macam dekat sangat. Dan secara automatiknya aku pun tertolehlah ke arah hutan tu. Aku tengok. Gelap Bila aku tengok tu tak bunyi lah. Bila aku balik tengok kat motor aku dengar balik prop. Dan dia berhenti. Aku balik lagi. Pelik kan? Aku tak mau fikir apa. Jadi aku pun duduk atas motor. Aku start motor. Bila aku dah angkat tongkat apa semua tu, aku pandang ke depan. Dia ada macam dekat kat depan tu, dia macam ada kayu tau. Dan di kayu tu terletak elok helmet warna merah. Pelik tak geng? Helmet warna merah tu kat tepi ni dia berkecai dah tau. Dia macam lubang, pecah lubang. Tapi aku tak ada lah aku nak pergi tengok apa semua tak. Aku kata ya okey. Bila aku nak pulang throttle ni, nak gerakkan motor aku, tiba-tiba zing dia lalu. Bukan apa-apa lalu ni. Dia masuk lah ni. Dia teringat balik. Helmet ni kalau tak silap aku macam owner yang EFI tu punya. Sudah. Time ni sudah. Bila aku nak tengok balik helmet tu, dah tak ada geng. Lesak di tempat yang sama, tak ada. Oh, sudah geng. Sudah. Ini tak boleh jadi. Ini berat. Ini dah kes berat geng. Tak boleh jadi. Boh gear. Tekan. Aku tekan tu sampailah aku berhenti bau minyak dekat mana aku pun tak ingat. Lepas tu putus sambung balik. Sampailah ke homestay di Sungai Besar. Owner dia pun tunggu aku. Pakcik tua. Aku ambil kunci. Aku pun masuk lah rumah. Mandi. Lepas tu aku pun relax keluar. Duduk di luar, tukar apa baju, pakai kain pelikat aku apa semua kan. Aku pun duduk lepak kat luar sambil isap rokok apa semua kan, sambil minum air Andropolah yang aku beli ni. Tapi dalam kepala aku masih, orang kata apa, fikir kejadian yang aku nampak tadi ni agak menyeramkan. Tapi aku anggap benda tu seperti aku boleh terima hakikat yang aku bergerak time-time tu lewat malam. Berkemungkinan aku diganggu lah dalam hutan pula kan. Jadi normal lah. Dan aku tak ambil pusing sangat. Selesai aku isap rokok apa semua, aku pun rasa letih badan. Aku pun masuklah bilik. Duduklah atas katil sambil layan TV kan. Dalam berapa lama macam tu, aku tersedak bunyi motor macam masuk pekarangan homestay tu. Roomstay tu. Lepas tu enjin dia sengap. Aku pun bangun, buka lah, selok lah langsir tu kan. Aku selok tengok. Aku tengok sekali lagi. Soh geng. Motor EFI yang aku nampak tadi duduk terparking elok depan bilik aku. Seram geng. Aku dah rasa lain macam. Aku bangun daripada katil dan aku jalan pelan-pelan. Aku keluar daripada bilik, buka pintu. Macam cik semua geng. Aku buka-buka pintu, hilang. Tak ada apa pun. Aku tengok kiri kanan. Aku dia keluar pergi ubah motor orang lain kot kan. Aku masih bersangka baik lagi lah. Dan aku anggap owner motor FI tu dah ubah motor dia. Tak pun dia dah belah. Macam tu lah. Jadi aku tutup pintu. Aku masuk balik dalam bilik. Elok aku duduk atas tilam, duduk atas katil lah. Aku dengar orang ketuk pintu. Tok. Jadi aku pun bangun lah. Bangun pergi kat pintu. Aku buka pintu. Kosong, tak ada orang pun. Nak kepastian, aku jenguk lah kepala ni. Aku keluarkan kepala aku dekat pintu tu. Aku tengok kiri kanan. Memang kosong, tak ada orang pun. Tutup balik pintu, kunci, dan aku pergi duduk atas katil balik. Aku tunggu sekejap. Dia nak ketuk pula, ketuk pun tak.
Dah berapa lama, aku ingat dalam setengah jam aku duduk tunggu tu, tak ada apa-apa. Lepas pada tu tutup TV, dan aku ingat aku nak tidur lah. Dan untuk pengetahuan hampa, malam tu saja aku ingat aku 3 kali yang terjaga. Kali pertama yang aku terjaga, aku dengar orang berjalan dalam bilik aku tu. Tapi bila aku bangun, aku tengok buka lampu, tengok tak ada apa pun. Lepas tu aku sambung tidur balik. Lepas tu aku ingat dalam berapa lama aku tidur tu, aku terjaga pula kali lagi. Aku dengar bilik ayah aku, shower terbuka. Aku bangun dan aku masuk bilik ayah. Aku tengok, shower terbuka. Kot dia punya bilik loose kot kan. Jadi aku buka pelan-pelan. Okey, tutup lah. Tutup, aku tak ada anggap apa lagi. Aku pun sambung tidur balik. Dan kali ketiga aku jaga tu dekat subuh. Aku jaga tu, yang ni agak kasar sikit lah permainan dia. Selimut yang menutupi aku tu, aku tengok-tengok ada kat bawah. Patut aku tidur rasa sejuk. Sejuk yang melampau ni. Bila aku terbangun tu, aku tengok, ya Allah, macam mana selimut aku boleh jatuh ke bawah? Yang aku tahu, bila aku duduk dalam selimut ni, memang aku akan peluk kuat-kuat je, kan. Aku akan selubung habis satu badan kan. Tapi dia ada kat bawah kan, kat ujung kaki aku tu, ujung kaki katil tu. Bila aku tunduk nak ambil, aku nampak lantai tu berselut ni. Berselut ni bukan berselut setompok-setompok tak. Ini selut bekas tapak kaki manusia. Dia daripada arah pintu masuk, menapak sampai ke katil aku. Cerah je mata. Lalu pergi buka dalam bilik ayah, ambil air sembahyang, tunggu solat subuh. Ngam-ngam azan subuh berkumandang. Kesan tapak kaki siapa lagi? Takkan aku mimpi keluar berjalan kat luar kot. Jadi tak apalah, aku lap dan aku ambil solat sejadah. Aku tunaikan solat subuh. Sampai lepas dah solat subuh tu, aku tak boleh tidur lah. Sebab dalam fikiran aku tu masih memikirkan kejadian yang tadi ni. Sampailah ke cerah. Jadi bila dah cerah tu, nekat untuk keluar awal lah daripada homestay tu. Dan bila aku dah serah kunci dekat pakcik tu, tuan owner homestay tu, aku pun tanya dia, pakcik, semalam lah, masa saya tidur, saya sampai sini semalam ni, ada tak penghuni homestay ni yang lain ni, yang naik motor EFI, owner dia topi warna merah, ada tak? Pakcik pula kata, lepas awak masuk malam ni, tak ada lah pula penghuni-penghuni lain yang masuk, yang datang menginap pada malam selepas awak masuk tu. Aku kata, apa ni kata kan. Lepas tu dia tanya, pasal apa? Tak ada lah pakcik, semalam ni saya macam perasan ada biji motor EFI parking kat depan bilik saya tu. Dan malam tadi juga, pagi juga, lebih kurang pukul 2 pagi sampai lagi subuh, saya ingat 2-3 kali juga saya terbangun. Last kali saya nampak kesan tapak kaki daripada pintu bilik nak masuk bilik saya tu sampai ke katil saya. Pakcik tu kata, dia kata tak pernah lah pula saya dapat aduan daripada penghuni-penghuni yang menginap dekat homestay saya ni. Tak apalah pakcik, mungkin cara kebetulan dia kot tu kan, benda nak jadi. Tak apalah pakcik, tak apa, abaikan pakcik, mungkin saya mimpi ke apa kah kan. Okey, jadi selesai lah bab tu. Jadi aku teruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan, benda tu masih lagi bermain di fikiran aku tau. Sampailah ke homestay dekat Melaka. Bila sampai dekat Melaka tu, memanglah aku bila ride ni, aku tak suka nak sampai. Dah. Aku suka berhenti, sekejap lagi aku berhenti sampai depan tu lagi, berhenti lagi. Aku ikut dan aku nak berhenti kan. Jadi masa tu bila aku gerak pagi pun boleh jadi malam aku sampai. Kalau kata direct, aku boleh sampai dalam tengah hari tau, dekat Melaka tu. Daripada Sungai Besar ke Melaka tu, aku boleh sampai tengah hari. Tapi bila aku ikut jalan dalam, lepas tu keluar naik highway balik, lepas tu turun balik jalan dalam, jadi lama lah. Bila berhenti saja pun dekat sejam lebih, 2 jam aku berhenti, aku relax kan. Jadi aku sampai dekat Melaka, homestay dekat Melaka tu dah malam, lebih kurang pukul 8 maghrib, lebih kurang macam tu lah. Bila aku sampai di situ,
owner homestay ni dah tunggu aku tak. Tunggu depan rumah untuk bagi kunci lah. Jadi adalah makcik tu seorang. Rumah owner homestay ni sebelah tu, sebelah homestay tu. Jadi dia dah tunggu kat rumah dia. Aku dah sampai. Okey, Assalamualaikum makcik. Dia pun mula Waalaikumsalam. Dia tu berhenti. Lepas tu dia lari masuk. Aku ni pelik lah kan. Lepas tu aku nampak seorang lelaki tua. Aku ingat lelaki dia lah. Keluar mai. Dia keluar mai tu, dia tak pandang aku. Macam dia tengok belakang aku ni. Cerin aku. Okey. Dia tengok belakang aku, and then mulut dia terkumat kami, macam membaca sesuatu. Aku jadi pelik lah. Motor tak mati gini, aku jadi pelik lah. Tapi aku duduk tengok lah. Aku jadi terkaku kan. Aku tengok apa pakcik ni buat kan. Lepas tu tak semena-mena aku berasa macam motor aku ni terangkat lah belakang. Jadi terangkat. Aku aku baru tersedar. Lepas tu aku balik kat pakcik tu. Pakcik, siapa? Pakcik tu pun angkat tangan macam tu. Lepas tu dia amin. Macam amin ke apa aku tak faham lah. Lepas tu dia panggil bini dia keluar. Bini dia pun keluar. Lepas tu dia kata, tak apa cik, matikan enjin, turun dulu, kita minum kopi apa dulu. Tak apa aku. Tapi aku masih rasa pelik lah. Aku kata pasal apa ni kan. Jadi aku pun ikut lah. Aku matikan semua tu. Lepas tu aku duduk lah dekat macam depan anjung rumah dia tu. Ada meja besi, meja simen tu. Duduk itu. Dia pun duduk. Dari mana? Dia tanya itu. Saya tanya betulnya, dah ikutkan semalam saya dah sampai sini, tapi saya berhenti tidur dekat Sungai Besar tu, Selangor, dekat homestay tu. Lepas tu hari ni pun saya bertolak. Pagi tadi saya bertolak. Lepas tu sampai macam ni pun sampai. Kenapa yang lewat sangat? Dia kata, dah saya memang macam tu cik. Saya suka berhenti apa semua. Lepas tu makan-makan pun bila saya berhenti tu pun lama sikit. Saja nak layan kan, menangan kampung apa semua kan. Saya bukan rushing-rushing sangat pun. Jadi benda ni pun, waktu saya main ni pun sonok-sonok nak ride aja kata. Oh macam tu kata. Ada berhenti ke kat mana-mana kata sebelum ni? Berhenti tidur tu ya pakcik. Sebelum tu saya berhenti banyak pakcik kata. Ada berhenti kat tempat yang gelap-gelap ke, hutan-hutan ke? Dia tanya macam tu. Aku ni refresh balik. Aku berhenti tak mana tempat yang gelap-gelap kan. Tanya, ada lah 2-3 tempat yang saya berhenti dekat jalan Slim River. Tak ingat-ingat saya lah. Seingat-ingat saya kat jalan Slim River saya berhenti je tak. Itu pun berhenti bukan lama pun. Berhenti saat-saat. Berhenti macam bagi hilang lenguh badan apa semua tu. Macam tu je lah. Ada nampak apa-apa ke? Dia tanya aku. Nampak apa? Nampak hutan macam dia kata. Selain pada tu, ini pelik ni. Pakcik ni apa dia ni, macam reporter pula duk tanya-tanya kan. Nak temu ramah aku ke apa. Tapi bila dalam dia duk tanya-tanya tu, aku terfikir lah. Pakcik, tak ada lah saya nampak apa-apa pula pakcik kata. Lepas tu dia pun tanya, ada kena tegur dengan apa-apa ke? Dia tanya. Tegur? Siapa tegur pula pakcik? Dah lah akut lah ada orang tegur ke apa ke. Dia kata, aku kata tak ada lah kan. Mana ada. Teguk dekat stesen minyak tu ada lah. Bau minyak apa semua tu tanya RM4 apa. Tu ada lah pakcik. Tak, bukan yang tu maksud saya. Tu adik berhenti kat tempat-tempat gelap tu. Ada nampak yang benda pelik-pelik tak, dia kata. Benda pelik-pelik tu. Setahu saya, ada pakcik. Saya ada berhenti dekat satu pondok yang buruk tepi jalan. Lepas tu saya merasa macam ada orang berjalan daripada hutan ke arah saya. Tapi saya tengok tak ada orang pun. Dan sebelum saya nak bergerak daripada situ, sebab saya dah rasa macam keadaannya macam satu pelik lah. Bila saya nak bergerak tu, saya nampak helmet. Pakcik, sebelum tu pun saya dah nampak satu benda pelik pakcik. Ada motor lalu tepi saya masa saya berhenti tu, lalu. Dan motor tu saya ingat mengikut saya daripada terowong Menora dekat highway tu. Saya jumpa balik dekat jalan Slim River. Bila dia potong saya tu, bunyi yang orang keluar daripada hutan apa semua tu. And then dengan saya nampak helmet yang last.
Dan malam tu juga bila saya sampai dekat room stay tu, seingat-ingat saya, betul pakcik, saya diganggu malam tu pakcik. Saya nampak motor yang sama parking depan bilik saya. Lepas tu saya pergi tengok kat keluar, tengok motor tak ada. And then malam tu setengah saya tidur, saya terjaga 3 kali seingat saya. Saya terjaga 3 kali. Kali pertama dengar orang berjalan dalam bilik. Kali kedua saya dengar orang buka ayat shower dalam bilik. Dan kali ketiga saya nampak kesan tapak kaki daripada pintu sampai ke katil saya. Dan kain selimut saya dah lepas ke bawah. Kenapa pula pakcik? Pakcik tanya saya macam tu. Macam ni nak, benda tu dah mengikut ni. Mengikut apa pakcik? Tak, benda tu dah mengikut anak sampai ke rumah sini. Ya Allah. Ya betul pakcik. Aku sama ada percaya dengan tak percaya. Tapi pada apa yang aku cerita kat pakcik tu, aku macam percaya. Tapi aku tak mahu nak percaya sangat, sebab aku jadi takut. Dan selepas pada tu pakcik tu ceritalah. Dia kata masa aku sampai tadi ni, makcik bini dia tu keluar nak bagi kunci, yang lari masuk tu sebab dia nampak ada orang, ada benda kat belakang aku. Ada benda yang menumpang belakang aku. Benda tu pakai helmet warna merah. Otak duk nampak ni, pecah kepala. Tu yang makcik tu lari masuk dalam bilik, panggil lelaki dia keluar mai. Si baik lelaki dia ada malam tu. Lelaki dia keluar mai. Memang dia nampak bawah malam dia buat macam mana. Dia kata apa, aku pun tak tahulah. Aku daripada yang berani juga ni, terus jadi takut malam tu. Sampailah owner homestay tu kata, tak apa cik, malam ni cik tidur sama saya terus. Dia pun risau kot jadi apa-apa kat aku. Kata alhamdulillah pakcik, terima kasih banyak-banyak. Geng. Lepas tu aku tanyalah pakcik tu juga, cik, lepas tu dia datang tu pergi mana cik? Hilang. Dia kata macam tu. Okey lah, malam tu kira aku tidur kat rumah pakcik tu. Aku jadi macam anak dia lah, tidur di rumah dia. Dia ada satu bilik tu, bilik bujang. Dia bagi aku tidur kat situ. Tapi aku tak boleh nak tidur geng. Aku duk tengang-tengang apa yang dia bagi tahu tadi kat aku kan. Ngeri geng. Aku tak pernah lalu aku tak pernah lalu benda-benda macam ni yang sepanjang aku ride ni, first time ni. Adalah aku nampak lintasan-lintasan tu, biasalah kan. Tapi bila hang daripada mula sampai hang sampai, hang lalu benda-benda macam tu kan. Rasa macam aku nak tinggal motor situ, aku nak balik dengan bau. Tu waktu mana aku tidur aku tak sedar. Yang aku sedar subuh lah. Tu pun pakcik tu kerok aku kan, ketuk pintu. Dia panggil kata, cik, subuh cik. Aku pun bangun lah. Ya pakcik, ya pakcik. Okey. Kami buatlah solat subuh jemaah begitu. Okey, lepas pada tu aku ingat habis lah. Aku ingat nak balik apa semua kan. Pagi tu pakcik tu panggil aku sarapan sekali. Pucuk dia cerita ulang mendatang lah aku. Macam orang ngantuk di songkar bantal kan. Rezeki lah kan. Kalau pergi sarapan kali dengan mereka dekat dapur. Lepas habis sarapan apa semua, pakcik ni panggil aku pergi duduk kan, duduk kat meja batu semalam tempat kami lepak tu. Okey, lepas tu dia kata, okey cik, macam ni cerita dia. Dari apa yang pakcik tahu, dari apa yang pakcik dapat alamat dia tu, benda yang mengikut cik malam tu memang dia nak mengganggu hang untuk buat hang kan insiden. Pakcik bersyukur sangat-sangat hang selamat sampai kat sini. Nasib baiklah hang pun tak ikut masa dia potong hang tu. Sebab memang dia akan memperdayakan hang untuk membuatkan hang yelah jadi benda yang pelik-pelik, insiden ke apa-apa kan, yang malapetaka lah buat kat hang. Nasib baiklah pakcik bersyukur jugalah kan selamat. Aku yang dengar-dengar ni, ya Allah, menggeletak kaki tangan apa semua ni. Bila pakcik tu cerita macam tu kat aku, aku kata, pakcik saya nak balik pula ni pakcik. Dia kata, tak apa, nak balik tak ada masalah dah. Dia kata, tu dugaan. Dia kata, maknanya iman hang tu kuat lah lagi masa tu. Dia kata, nak balik ni tak ada masalah, cuma beringat aja. Dia kata. Selepas dari cerita macam tu kat aku dah packing barang apa semua kan. Dalam tengah hari tu, lepas makan tengah hari tu, dia kata nak bergerak tengah hari lah sikit.
lepas makan tengah hari kata. Sebab dia pun dah prepare barang-barang pun untuk masakan tengah hari kan, dia dengan bini dia. Jadi aku pun okey tak apalah, dia prepare barang apa semua. Aku tak atas motor. Lepas makan nasi, aku pun gerak. Aku gerak start pada Melaka sampailah ke Penang. Aku ambil highway direct. Direct. Side mirror ni tak tengok lah. Nak potong lah baru aku tengok kan. Sampai direct sampai Penang. Alhamdulillah sampai juga dengan selamatnya. Itulah pengalaman yang tak dapat aku lupakan sebagai seorang rider, sebagai seorang yang suka ride merata tempat. Tapi minat dan hobi tu tak pernah luntur daripada dalam diri aku. Aku masih kata apa, sekarang pun walaupun dah berkeluarga, dah berada anak apa semua, tapi bila ada masa lah yang lapang, aku akan keluar ride. Cuma aku takkan ride lah waktu senja apa semua kan, waktu-waktu yang gelap malam apa semua. Jalan-jalan yang, kalau jalan-jalan kampung ni aku takkan masuk waktu malam. Aku akan pastikan dalam siang saja. Okay gang, kita rehat sebentar, kita jumpa lagi selepas ini. Stay tune gang. Okay gang, itulah sebuah cerita seram seriau untuk video kali ini. Apa macam? Alright ke tak alright pun hampa tinggalkanlah komen kat bawah. Tanda hampa sokong aku. InsyaAllah daripada komen-komen hampa tu, InsyaAllah akan membuatkan aku jadi lebih yakin, jadi lebih bersemangat untuk buat video yang baru. Seperti biasa, jangan lupa tekanlah butang subscribe, like, comment and share, dan hit bell notification untuk sebuah maklumat daripada Andy Izaki channel. Aku mengharapkan ada di antara hampa semua yang boleh menghantar cerita-cerita seram ke channel aku. InsyaAllah aku akan cuba untuk menyampaikan cerita-cerita hampa tu dengan sebaik yang mungkin. Hampa boleh hantar cerita-cerita hampa tu melalui email ke alamat email yang akan aku sediakan dekat caption nanti. Okay guys, seperti yang aku katakan selalu, jagalah kesihatan, sebab kesihatan yang baik insyaAllah akan menjaminkan kehidupan yang lebih baik. Dan doa aku hari ini, semoga kita semua sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan yang baik-baik untuk hampa, untuk aku, dunia akhirat, insyaAllah. Amin. Semoga kita berjumpa lagi di next video, di next episode, di next cerita seram seriau yang seterusnya dengan cerita-cerita yang lain. Ingat tagline aku, kod-kod dia. Cerita seram seriau. Yeah, yeah, yeah.